Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kami sekali lagi berjalan-jalan di Melaka sempena cuti sekolah. Setelah mencari tempat yang terbaik dan mencari-cari jugalah tempat dekat Selangor, KL, akhirnya kami kembali semula ke Melaka. Melaka pun Melaka je lah ya. Yang penting seronok tau. Ayah, ada tempat mandi-mandi lagi tak? Yelah ya, kapan nak mandi lah. Ada, sabar dulu. Tengok dulu suasana dekat luar, kemas-kemas barang. Lepas tu rehatlah kejap. Lepas tu baru mandi. Okey lah ya. Abang nak main-main dekat luar dulu lah ya. Macam mana kolam dia? Besar ke tak kolam dia nanti? Lama lagi ke ya kita nak masuk? Lambatlah. Sabar kejap. Mami tengah call tuan rumah tu. Dapatkan kod untuk masuk dalam rumah. Kalau tak dapat kod tak boleh masuk. Cica kat mana ni? Kita sekarang ada kat Melaka. Salahan jalan dalam, jangan jalan laju. Assalamualaikum. Alhamdulillah, kod pun dah dapat. Kita pun dah boleh masuk. Pergilah tengok bilik masing-masing. Tengok mana yang best tu korang. Abang nak dia mana ya? Tak apa, nak pilih-pilih lah. Kau pilih lah mana yang korang suka. Janji selesa dan jangan gaduh-gaduh ya. Ayah nak mandi boleh? Tak boleh. Ini semua abang punya. Okey, Hayat nak bawa kita tengok kolam mandi. Dia pun tak sabar dah tu nak mandi tu. Wow, besarnya kolam ni ya. Wow, tak sabar ni nak mandi. Sebelum mandi, kita kena makan dulu. Panas lantai tengah, oi. Sabar. Nombor unit pun nampak jelas, 1284. 1284 ya. Barang banyak kat luar ni. Kita kemas dulu barang-barang tu. Okey, Hayan akan bawa kita tour dari satu bilik ke satu bilik. Boleh tengok apa yang best kat dalam bilik tu. Ini bilik yang pertama, ada 2 katil. Meja cua.
Ini bahagian dapur. Ini bilik ketiga. Wow, ada aircon. Wow, bilik ayah ada bathtub. Ini bilik keempat. Terima kasih Ayan, info dari bilik ke bilik ya. Terima kasih. Okey, sekali lagi kita tengok kolam renang ni. Wah, masing-masing dah terkinja-kinja dah tu. Tak sabar-sabar nak mandi. Sabar ya, panas lagi ni. Akhirnya dapat juga diorang mandi. Wah, masing-masing dah happy ni. Panas-panas, memang kena sejukkan badan ni. Ayah, Alisa lari ya. Aha, Daddy. Bahaya dia, oi, licin. Okey, kita nak mandi dulu. Selamat berenjoy. Ayah, Oncu buat apa tu kat sana tu? Bersantai lagi tu. Entahlah, nanti ayah suruh kakak tanya. Gaton tu. Oi, tinggal berapa tu? Tak nak mandi ke? Rugi tau. Takut kena campak masuk air. Lagi, cuba macam tu punya. Atau kau tadi.
Okey, malam pun dah tiba. Macam biasa, acara malam kita ialah acara barbecue. Budak-budak pun akan main. Dia ada grup diorang. Yang dewasa, ada yang macam saya, macam biasalah ambil video. Dan yang lain tu ada yang bersiap sedia untuk barbecue. Yeay, makan-makan barbecue ya. Yang dua hero ni kerja diorang mengipas. Memang minat sangat dengan mengipas tu. Okey, ni grup satu lagi. Yang berjoget, yang menari. Semua ada kat sini. Acara barbecue pun dah nak bermula. Api pun dah start dah tu. Bos-bos macam biasa, santai, dia relax sambil tengok perkembangan dunia terkini. Hai, enjoy dan tunggu makan ya. Tengok. Ini hero yang tengah mengipas. Rajin mengipas tu. Ada mana lagi seorang hero ya? Tak nampak pula. Ini dia tukang kipas kita sudah beraksi. Kipas, jangan tak kipas ya. Okey, ni grup orang dewasa. Grup ni dia membincangkan isu-isu semasa dan perkembangan terkini lah. Perkembangan dunia, betul. Sambil tunggu barbecue masak, itulah yang dibincangkan. Harap-harap betul lah tu. Inilah dia grup yang paling enjoy sekali bila dia bercuti. Inilah grup yang paling happy sekali. Buka saja mata, benda pertama nak mandi. Hari kedua dimulakan dengan mandi-mandi dulu. Alamak, si kecil ni berlari pula. Bahayanya. Semua lagi depan. Oh, semua orang serentak lah. 1, 2, 3.
3. Satu, dua. Satu, Iman. Satu, dua, bawah. Dah puas mandi, kami pun keluar berjalan-jalan. Tempat ni namanya pun tak berapa pasti, tapi penting dia ada kapal terbang. Nanti kita tengok. Dia panggil kapal terbang apalah ya. Nanti kita tengoklah yang mana satu. Angkat kacang ha? Sebenarnya kami baru pertama kali datang ke sini. Harap-harap ada pengalaman yang best lah dekat sini. Yang lain tu tak tahulah dia pernah datang ke tak. Tempat dia menarik. Ada bunga juga lah kat sini. Yang bini saya cakap lah ada bunga. Ibu, tu lampu lah, bukan bunga. Bukan bunga tu lampu tu. Lampu. Lampu aku tahu. Lampu ni. Ini kalau malam memang cantik sebab dia lampu sebenarnya ni. Dia punya vibe dia macam dekat Europe. Ada kincir angin pula tu. Sekarang ni kami dah masuk dalam kincir angin ni. Dia punya feel dia best tu dalam ni. Macam pergi betul-betul Europe ni.
Bye. Kesian juga mak dengan ayah tegur dekat bawah. Dia tak dapat naik. Tak apalah, mak ayah kata dia pun okey duduk bawah. Sorry ya, tak boleh bawa di atas. Alisha cakap penat lah. Ayah, penatlah jalan kaki. Okey, kita jalan sikit je lagi. Nampak tak kapal terbang tu? Kapal terbang tu dia boleh pergi Amerika tau. Ke Langkawi. Oh, nama dia Freeport Formosa Outlet. Okey, dah tahu dah nama dia. Okay, nama flight ni Coach Airway. Sebenarnya bukanlah flight komersial yang macam nak terbang tu. Dia sebenarnya akan pamerkan barang-barang coach. Dalam dia semua penuh dengan barang-barang coach. Okay, nanti kita akan tengok apa yang ada dalam tu. Okay, nak masuk ni free saja, percuma. Wah, dalam dia memang nampak mewah, penuh dengan barang-barang coach. Yang ini untuk pilot pun ada. Siapa yang bercita-cita jadi pilot, boleh try.
Okey, sekarang ni kami nak jalan-jalan ke Bandar Melaka. Okey, kami dah sampai dah dekat Bandar Melaka. Mungkin nak tengok sikit tempat feri tu. Dah lama agak tak naik feri. Ataupun cari makan-makan, ataupun mungkin kami akan ke Pengkalan Balak. Tengok yang mana satu. Belum ada planning je sebenarnya ni. Feri tadi maaf tak dapat naik sebab hari hujan. So kami pun ambil keputusan untuk terus pergi ke Pengkalan Balak. Lepak sekejap, tengok sunset sebelum kami pulang ke Kuala Lumpur. Selamat menikmati. Maaf ya kalau ada kekurangan dalam video kami.
Ah, tak boleh. Mai pandai ke tak? Awak jangan kata.